10 tajuk, kita strike 9 ekor. Alhamdulillah. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, hari ni aku nak pergi tahan tajuk. Aku dah siapkan 10 batang tajuk. Okay, menggunakan umpan cengkerik. Okay, so kita nak pergi ke lokasi untuk kita tahan tajuk. Let's go. Okay guys, kita dah sampai dekat lokasi. Okay, kita nak tahan sepanjang aliran ni. Sampai kat sana 10 batang tajuk dengan umpan cengkerik. Okay, alur dia kecil je, tapi ikan haruan banyak kat dalam ni. Jom kita tahan dulu, nanti kita try angkat. Okey, 10 tajuk kita dah tahan. Okey, nanti dalam setengah jam lagi kita pergi tengok balik. Okey, tak boleh lama, sekejap je ni. Okey, kamu dah lewat dah pukul 6. Tadi kita baru tahan. Okey, perjalanan balik, tengok kayu ni dah kat luar, kat bawah dah. Kita angkat tengok. Ada ikan tak? Bismillah. Ush, dah strike dah. Ayat. Dah dapat dah seekor. Baru tahan tadi. Tengok. Sekejap je. Tak sampai 5 minit pun. Okay, tengok. Dah nak balik tadi. Okay, angkat tengok. Mantap. Baru letak tadi. Tak sampai 2 minit. Dapat 2 ekor dah. Tengok sini. Ni ada satu lagi nampak ada pergerakan. Okay, ni. Tu buluh tu sana. Ni warna hijau . Ambil. Tengok ada hasil tak? Oh, umpan habis. Ya, ni umpan habis. So kita sangkut lain. Sempat nak balik lah. Kita pergi tengok ada dulu. Kita tengok hasil pula lepas ni. Okey, jom. Tengok. Aliran ni nampak je kecil lah. Tapi mantap kan kalau nak cari ikan haruan dalam ni. Sekejap je dapat. Pok rahsia. Berapa dah situ dia? 4. Oh, makan ke? Dah makan ke? Wah, belum. Jom ke sana. 4 ada 6 lagi. 6 ini tak payah. Ni tak ada. Tengok je, tengok umpan dia tak. Umpan dia je. Okey. 4 tadi 4 dah. 4 2 3 4 5 ada 5 lagi. Ada 5 lagi, jom. 5 lagi. 5 lagi. 5 lagi. Takut dia masuk dalam ni je. Sini dia tak letak rasa. Ada tak? Ada ah. Ada sini tak? Pergi depan ni. Tajam. Aduh. Mana? Ni lah. Hah? Itu makan sama lagi. Hah? Mana hilang? Ini kat sini kan? Ni ada satu kat sini. Ni tak ada lagi. Ini kejap. Hah? Tak ada. 6. Ambil itu. Ali kat sini. Letakkan tu. Okey. Ada. Mana? Okey. Angkat. Oh, lekat. Sana. Dia molek. Takut ah. Berapa dah? Ya. Apa dah? 3. 7. 3 dah? Tak. Lagi tu. Dekat ada? Tak. Tak situ.
Mana ni? Tengok. Letak lagi. Letak balik. Dah berapa dah? Tikus. Pergi depan ni. Banyak tikus. Tempat dia kecil je, alur dia kan. Ni, sini. Ni depan ni. Ni depan ni. Ni. Ni angkat tengok ni. Ni buluh ni. Oh, umpan habis. Yang ni umpan habis. Mari letak lagi. Okey, angkat. Tengok. Waduh. Ada. Warna kecil adalah juga. Okey. Ada gigi buat. Enam kan? Okey, tadi kita tahan 10 tajuk. Okey, 4 dah strike. Sekarang balance tinggal 6 lagi. So kita nak pergi angkat lah. Ni nak tengok hasil dia 10 tajuk berapa ekor yang kita strike. Okay, let's go. Okay, yang pertama zone nak umpan habis. Okay, letak situ. Ni. Ni. Kedua zone letak dulu. Nanti kita angkat. Aduh. Oh. Ni. Bewok. Ketiga. Ush, lari dah. 3 zone. Tak balik. Tak situ. Nanti kita ambil. Ni. Ni. Empat, yang keempat. Nanti. Adikan. Adikan. Pegang. Strike satu. Okey, strike satu. Tak itu dulu. Okay, jom. Dia dua lagi. Ini last tadi. Ha? Ni. Oh, ada. Oh, mantap. Dua. Okey. Dah, tak ada dah. Ada satu lagi. Kat mana satu lagi? Hilang. Ha? Satu lagi hilang. Kita nak cari dulu kat mana ada. Jom. Okey, hasil kita tahan tadi 10 tajuk, kita strike 9 ekor. Ini curug ada 3 ekor curug. Curug ada 3 ekor. Angkat. Angkat lagi semua. Curug ada 3 ekor. Kita tak boleh nak lepas sebab dia dah telang sampai ke perut. Okey. So inilah 10 tahan, 6 ekor strike. Okay guys, hari ni kita nak sambung tahan tajuk lagi. Semalam kita tahan 10, strike 6. So kita ada balance lagi cengkerat. Hari ni aku nak tahan 7 lagi tajuk kat sini. Okay, jom kita pasang 7 tajuk. Okay guys, kita dah siap tahan 7 tajuk. Okay, jadi kita angkat, kita tengok hasil dia dapat berapa. Semalam dah strike 6, kita tahan 10, strike 6. Hari ni kita tahan 7 lagi. Okay, sebab nak habiskan cengkerat tu. Okay, nanti biar lama-lama takut mati. Okay, kat sini ada buah ni, buah lakum ni. Nampak? Orang kata buat umpan mancing kaloi. Nanti aku nak try mancing ikan kaloi pakai buah lakum ni. Okay. Okay, jom kita balik dulu. Sekejap lagi kita angkat. Tajuk yang kita tahan mula-mula tadi nampaknya ada pergerakan. Okey, kita tengok ada hasil tak. Tengok dia sangkut tak. Baru letak tadi. Alhamdulillah. Nampak ada hasilnya. Baru letak tadi. Yang first letak tadi dah dapat dah. Dah strike dah. Mantap, alhamdulillah. Dia tahan lah, besar ke. Okay guys, sekarang kita nak pergi angkat tajuk kita yang kita tahan tadi 7. Tapi satu dah strike. Tinggal lagi 6 tajuk lah yang kita nak pergi angkat. Okay, jom kita tengok
ada hasil ke tak. Let's go. Okay, kita angkat yang pertama dulu. Ada tak? Nampaknya umpan masih ada. Okay, yang kedua. Okay, nampak ada tegang. Agak ada hasil lah. Oh, zong habis umpan. Okay, yang ketiga. Kita angkat. Ada tak? Zone. Umpan habis. Umpan cekerik ni tak boleh tahan lama. Tapi kalau pakai umpan katak, mesti mantap punya kalau umpan katak. Okay, yang keempat. Ibu angkat yang keempat. Oh, masih ada umpan. Okay, yang kelima. Oh, masih ada umpan juga. Oh, ada satu lagi. Satu kita tak jumpa ni. Mana aku letak tadi? Nak kena cari dulu. Okay, dah jumpa dah. Ni yang keenam. Kita tengok ada tak hasil. Aduh. Oh, masih utuh. Rasanya dah lewat kot hari ni. Dah panas dah. Kan tak nak makan dah. Okay guys, kita tahan 7 tadi. Okay, 1 dah strike awal-awal tadi. Okay, 3 zone habis umpan. 3 lagi masih ada umpan. So aku biarkan dulu lah. Nanti tengah hari sikit aku pergi angkat. Okay, so kita tengok nanti ada tak hasil lagi 3 lagi tajuk. Okay gang. Okay guys, tadi kita tahan 3 lagi balance tak angkat. Okay, sekarang kita angkat 2 zone. Satu lagi kayunya dah kat sana ni. Nampak kayu dia. Oh, ada lah yang ni seekor ke. Rezeki tak akhir ni. Macam mana nak ambil ni? Okay, kita dah dapat angkat. Nampak tu ada strike guys. Strike. Strike lagi kali terakhir. Yeay. So kita tahan 7 pagi tadi, 2 strike. Alhamdulillah. Okay guys, sampai di sini saja video daripada aku. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.